Webull bagi 6% per annum plus RM500 worth of Nvidia stock untuk user baru. Jadi now dah nak tunjukkan macam mana korang nak activate Moneybull ni. So untuk korang yang belum lagi ada Webull, korang boleh register sekarang guna link Daus di bawah. Masukkan kod DAUSDK37 sewaktu korang register kalau dia ada minta lah untuk user baru. Dan yang bestnya, Webull akan bagi RM500 saham percuma Nvidia kalau korang aktifkan korang punya Moneybull. Lepas tu korang deposit ataupun cash in minimum RM5,000 dan maintain lah selama 30 hari. So akan dapatlah RM500 worth of Nvidia share. Dan bonus ini, RM500 ini korang boleh stackkan lagi dengan promo 6% tadi. And then korang proceed lah buat eKYC macam biasa. So apabila account korang dah approve, korang buka saja app Webull korang ini dan korang boleh tekan market di bawah ini dan korang akan nampaklah Moneybull di sini dan juga Moneybull di sini. Jadi korang tekan saja Moneybull dan inilah interface yang korang akan nampak. Maybe pada first time korang kena activate dulu baru keluar akan macam ni. So selepas activate, booster card ini, booster coupon ini dia akan muncul dalam page ni dalam tempoh sekitar 48 jam lah lepas korang deposit kan. So dia takkan keluar, dulu pun memang tak keluar, dalam beberapa hari baru dia keluar benda ni. So yang subscribe tu korang kena buat pada tahun ni and then dia akan continue 90 hari kemudian. Jadi guys, di page Moneybull inilah yang korang boleh nampak detail return yang korang dapat itu dengan lebih tepat. Jadi dekat sini adalah return yang kita dapat daripada fund punya performance iaitu 3.37% dari APY dan nampak dah dapat sekitar 45 sale lah sehari. Dan kalau kita kan ni adalah hari weekend tapi still dapat juga. So kira okey lah, setiap hari dapat. And then ada lagi APY booster card ini dan korang boleh tekan dan korang akan lihat lah dia unsettle. Dia unsettle sebab apa? Sebab kita akan hanya dapat sebulan sekali pembayaran daripada booster ini ataupun kupon ini. Yang dekat fund performance baru dapat hari-hari. Jadi guys, once korang dah activate dekat sini, korang kena buat apa? Deposit dulu. Jadi untuk deposit, korang boleh tekan gambar tengah ini and then pilih securities and then tekan transfer, pilih deposit and then dekat sini korang kena deposit lah mengikut korang punya number. Nombor korang akan lain, so pastikan korang tepat lah. So copy nombor ni and then pastikan ada keluar nama Webull and then pilih bank yang tepat lah, HSBC untuk transfer kan. And then jangan lupa copy reference code ni supaya dia dapat detect terus. Nanti dia akan terus masuk lah kepada korang punya Webull. Dan nak ingatkan juga apabila korang transfer tu, pastikan korang pakai account bank korang sendiri, jangan pakai account bank orang. And then once dah masuk ke dalam Webull korang, bahagian security ini, apa yang kena buat? Tak ada apa-apa. Korang tak perlu buat apa-apa guys. Just biarkan saja duit dalam ini dan pada esok hari pada pukul 5 petang baru dia akan betul-betul reflect kepada MYR Moneybull ni. Kalau korang perasan dekat Moneybull ini juga terdapatnya reserve amount, bermaksud amount yang korang tak nak Moneybull ni tolak. Contoh, let's say korang ada plan untuk malam ni ataupun bila lah korang plan untuk beli apa-apa US stock, korang nak beli sebanyak RM1,000. So korang boleh allocate lah sekitar RM1,000 dan dia takkan kacau amount tersebut. Dia akannya transfer RM4,000 saja ke dalam Moneybull.